Mulakan sepak mula di antara Bunga Raya Damansara dan juga Kedah FC. Jadi kita teruskan saja ke Stadium Darul Aman Kedah bagi kita memulakan sepak mula. Dan sudah pun bersedia sekarang ini untuk kedua-dua pasukan memulakan cerita pada petang ini, memulakan perjuangan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan kepada anda semua. Anda sedang menyaksikan pertembungan perlawanan separuh akhir Piala Merdeka 2024 mempertemukan Bunga Raya Damansara FC menentang Kedah FC pada petang ini. Dua pasukan ini akan berentang untuk merebut slot yang terakhir untuk bertemu slot Enterprise FC yang menang menentang Sabah 5-2 pada malam tadi. Dan pastinya kedua pasukan ini mendahagakan kejuaraan ataupun mendahagakan kemenangan. Kita berikan lalu sebentar kerana ianya melibatkan kecekapan daripada penjaga gol itu sendiri ataupun daripada pemain yang sedang melakukan serangan. Jirazi mendapatkan bola ini untuk Bunga Raya Damansara. Cuba untuk mendekati terlebih awal. Dan satu dorongan mudah saja untuk Pirat. Wah, penjaga gol pasukan Kedah FC. Terus saja terutamanya peminat-peminat yang berhormat Datuk Sanusi pastinya ingin mengharapkan Kedah FC akan mengulangi kemenangan. Tetapi kita lihatkan terlebih dahulu Bunga Raya Damansara FC cuba masuk melakukan satu lampungan ke bahagian tengah yang terlalu kuat, namun Jirazi berjaya menyentuh bola itu, tetapi sayang sekali. Dan sekarang ini untuk Bunga Raya Damansara mendapatkan terlebih dahulu bola ini. Ada tackle yang cuba dilakukan. Ya. Itu agak kasar sebenarnya. Ya. Dilakukan oleh peluang-peluang seperti ini dengan jaringan yang sifatnya percuma yang akan diambil oleh Leo untuk Bunga Raya Damansara. Saya pun masih lagi menanti keputusan daripada pengadil. Dengan pengadil sudah pun memegang kad merah. Siapa dua yang akan dikeluarkan, tetapi kita fokus dahulu sepakan percuma yang akan diambil oleh Bunga Raya Damansara oleh Leo. Tetapi sayang sekali ianya. Penganjur perlawanan ataupun mungkin pemerhati bola sepak boleh berkongsikan di ruangan komen siapa pemain pasukan mana yang dilayangkan kad merah itu. Tapi pun untuk Bunga Raya Damansara datang perlahan-lahan melalui gerakan yang dicetuskan oleh Jirazi dan juga Iski di bahagian tengah sedang menanti, ataupun ada Akidoski di situ. Exit lambungan ke bahagian tengah terlepas kedua-duanya oleh Leo, tetapi Exit akan mendapatkan bola ini. Cuma melalui percubaan dan itu dia jaringan pertama yang tiada masalah dan tiada isu offside dan sebagainya dianugerahkan kepada Bunga Raya Damansara FC pada minit yang ke-17. Buat masa sekarang saya tengok Kedah cuba sedikit untuk memasuki kawasan gawang gol pasukan Bunga Raya Damansara. Tetapi Bunga Raya Damansara non-stop saya tengok asyik saja untuk pergi di kawasan berbahaya Kedah FC. Seperti yang kita boleh tengok sekarang ni, pasukan Bunga Raya Damansara datang sekarang ini untuk melakukan satu percubaan mengelirukan pemain pasukan Kedah. Percubaan yang mudah. Gol dihasilkan oleh Bunga Raya Damansara untuk mendapatkan 2-0 pada kedudukan yang boleh kita katakan selesa, menjarakkan jurang 2 gol di antara Bunga Raya Damansara dan juga Kedah FC. Sementara itu barangkali akan ada semakan daripada pengadil perlawanan, tapi kita akan menyerahkan keputusan itu untuk diserahkan kepada pengadil. Dan itu dia apa keputusan, jaringan itu diterima. 2-0 untuk Bunga Raya Damansara. Tak berada masalah untuk menambahkan lagi cerita pada petang ini. Minit ke-30 dan Bunga Raya Damansara menunjukkan bahawa mereka layak untuk mendapatkan 2 gol penting pada petang ini. Jirazi datang sekali lagi melalui gerakan ini. Kita perhatikan terus saja lorongan yang cantik dan untuk Leo hanya perlu menghulurkan kakinya sahaja.
Dan kena Dijaringkan sekali pada lagi. minit ke-28 dan dijaringkan lagi sekali pada minit ke-30. 2 minit saja masa untuk menambahkan lagi jaringan. Dan sekali lagi lontaran ke dalam akan diambil oleh Leo. Bunga Reda Mansara memakai bandage di bahagian lengannya itu. Kita melihat ada bendera wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menandakan Bunga Reda Mansara ini datang dari itu. Tapi Biardi datang pula kali ini melalui serangan ini, cuba untuk mengelakkan, terkena palang pula. Hampir saja mendebarkan Pira Muaha, namun datang lagi Jirazi. Terus saja orang ke tengah dan mudah. Biarpun ada 2 pemain Kedah di situ, tetapi tidak mampu untuk menghalang strategi yang baik daripada Bunga Reda Mansara FC memberikan gol yang keempat. Mudah lagi kan ulang oleh Brand. Baru sahaja Kedah tu nak menyentuh bola itu setelah Bunga Reda Mansara memegang bola pada jangka masa yang lama. Tapi sekarang ini 1 lawan 1 sekali lagi ditunjukkan oleh Jirazi. Berhadapan untuk Pirat Muaha. Jangan AFK Pirat, anda berhadapan dengan Jirazi pada ketika ini. Terus saja untuk mendekati gawang gol itu. Ada satu percubaan. Oh, hampir saja itu. Dan mudah saja Dijaringkan oleh pasukan Kedah itu sendiri. Saya pun tak tahu lah bang. Mungkin bermain dalam fikiran. Tetapi sebenarnya Pan, kita jaringan tadi sebenarnya akan diberikan sepakan penalti untuk pasukan Bunga Reda Mansara FC selepas ada tackle yang dilakukan ke atas pemain Bunga Reda Mansara. Atas disebabkan itulah sepakan penalti akan diambil oleh pasukan ini dan kad kuning dilayangkan menandakan penjaga gol pasukan Kedah FC itu sebenarnya yang menjatuhkan pemain Bunga Reda Mansara itu tadi. Dan sekarang ini sepakan penalti yang pastinya mudah akan diambil oleh pasukan Bunga Reda Mansara. Mujurlah tidak dikenakan jaringan sendiri oleh pasukan Kedah. Dan sekarang ini untuk Jirazi memakai jersey bernama Najib Razak. Terus saja untuk mengelirukan. Dan itu dia mudah. Mudah saja untuk Bunga Reda Mansara menambah derita pasukan Kedah FC yang terpaksa tanam-tanam ubi. Tak perlu dibaca. Pertama. Tetapi cerita final Piala Merdeka 2024 seakan-akan memihak kepada pasukan Bunga Reda Mansara. Tapi kita lihat terlebih dahulu untuk Kedah. Cuba untuk memasuki, diberikan kepada Domio. Cuba berhadapan 1 lawan 1 dan akhirnya Jaringan yang pertama buat pasukan Kedah. Penjaga gol pasukan Bunga Reda Mansara. Dan akan diserahkan untuk 1 lawan 1 sekali lagi untuk Jirazi. Perlu dilihat dengan baik pada gerakan yang cuba dihasilkan oleh Jirazi pada gerakan ini. 1 lawan 1 dengan ada Min di bahagian belakang. Kaki sudah pun diangkat untuk mendapatkan gol ke-6 dengan mudah. Menutup separuh masa pertama dengan cerita yang boleh menimbulkan persoalan kepada pasukan Kedah. Apa yang sudah jadi? Bagi yang baru saja bersama dengan kami untuk separuh masa yang kedua ini, selamat datang kami ucapkan ke saluran sukan National Wide Service Arena. Anda sedang menyaksikan perlawanan separuh akhir Piala Merdeka 2024 mempertemukan antara sebelum dikeluarkan di situ melalui kepala Min. Saja dikeluarkan jauh mendapatkan bola. Terima kasih yang berkongsi rezeki di TikTok. Sokongan anda sangat luar biasa yang kita terima pada tahun ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Tanpa anda, siapalah kami di National Wide Service yang semestinya memberi liputan berita dan juga penyampaian-penyampaian yang rasmi dan juga yang sahih untuk komuniti NYS Verse.
Percubaan yang dilakukan oleh Kedah itu tadi kepada signature name yang ada di TikTok, user 4198732180. Saya kira Saudara Mir macam nak buat yang tu lah, announcement yang alihkan kenderaan baca nombor plate. Itulah tu. Tetapi Bunga Damansara datang pada ketika ini untuk memberikan satu lagi percubaan yang ketujuh. Gol! Jaringan ketujuh yang dihasilkan oleh Bunga Damansara akhirnya untuk menyamakan skor yang mereka telah lakukan ketika bertemu peringkat kumpulan. Mereka mengambil keputusan untuk forfeit. Masih lagi kita menunggukan keputusan, dan itu dia buat pengesahan. Bunga Raya Damansara FC sah menakutkan pasukan Kedah FC untuk bergerak finalis Piala Merdeka 2024 bertemu Sultan Topa FC dalam perlawanan akhir Piala Merdeka 2024. Dan inilah dia skor yang anda lihat di skrin anda. Inilah dia keputusan.